Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Hari ini untuk episod kedua petualangan kita di Keluang Johor sempena tahun melawat Johor 2026. Saya bawa anda ke Kopi Keluang Stesen Rail. Macam mana nak atur perkataan dia? Dia macam ni. Kedai kopi ni dibina di atas tapak stesen kereta api lama Keluang. Jadi nama dia sepatutnya ialah Kopi Stesen Kereta Api Rail Keluang. Macam tu. Mungkinlah kot. Okey, disebabkan tempat ni selalu penuh, ada barisan kerusi untuk kita menunggu untuk dipanggil. Sebab mereka akan macam ni, adik ni dia datang, dia akan tengokkan sama ada masih ada kekosongan meja atau tidak. Kalau ada, kita boleh pilih meja mana yang kita nak duduk. Saya pernah datang ke sini lama dahulu dan pernah duduk di meja yang dekat dalam di sini. Tetapi hari ini kita nak duduk di luar, di kawasan meja yang berdekatan dengan landasan kereta api. Tujuannya ialah supaya kita dapat melihat-lihat sambil menikmati kopi kita dan jamuan ringan. Nanti saya tunjukkan jamuan ringan jenis apa yang mereka ada di sini ya. Dan sementara itu kita dapat melihat-lihat kanak-kanak atau pelawat-pelawat lain yang bersiar-siar di atas landasan kereta api lama ini. Jangan risau, landasan ini dah tidak digunakan lagi. Jadi tidak ada kereta api atau lokomotif yang akan lalu di atasnya. Jadi ianya 100% selamat untuk kita atau anak-anak kita pergi main bersiar-siar sambil mempelajari dan mengambil sedikit pengalaman macam mana keadaan landasan kereta api atau stesen kereta api pada sekitar tahun 1970, 80 ya. Mohon maaf ya, keadaan di luar di sini agak berangin, maka ianya akan memberi pengaruh sikit kepada kualiti audio kita. Tadi kita baru tengok bangunan stesen kereta api itu ini yang mana mempunyai tandas, dan tandas itu pun dikekalkan tandas lama yang pernah digunakan sekitar tahun 70-an dahulu. Bagi menimba pengalaman sendiri berjalan di atas landasan kereta api, yang saya yakin tak ramai anda atau anak-anak atau adik-adik semua yang pernah lalu di atas landasan kereta api seperti ini. Di sinilah salah satu tempatnya yang mana anda boleh berjalan di atas landasan dengan selamatnya. Tapi pastikan anda memakai kasut yang sesuai. Kasut tumit tinggi tidak sesuai kerana jalan ini, landasan ini berbatu-batu. Kerana inilah jenis landasan kereta api daripada dulu sehinggalah sekarang. Yang saya dapat tahu secara teknikalnya, batu-batu itu diletakkan supaya menyerap gegaran apabila sebarang kereta api atau lokomotif lalu di atasnya, supaya gegaran itu tidak menimbulkan bunyi-bunyi yang sangat kuat, pencemaran bunyi sehingga mengganggu penduduk-penduduk atau penghuni-penghuni yang tinggal di rumah-rumah yang berdekatan dengan stesen kereta api atau landasan kereta api itu sendiri. Kita juga dibenarkan untuk memanjat dan menaiki jejantas ini bagi melihat-lihat keadaan landasan kereta api dari atas, dari pandangan atas. Jambatan ini, jejantas inilah juga adalah jejantas asli yang telah digunakan oleh penumpang-penumpang kereta api di sini. Tujuannya ialah, jika anda lihat di sini ada dua landasan kereta api, bermakna kalau kita diperlukan untuk menaiki kereta api atau lokomotif dari landasan yang berdekatan dengan stesen kereta api, kita cuma perlu naik sahaja daripada bangunan stesen landasan kereta api. Tetapi kalau kita perlu menaiki kereta api dari sebelah satu lagi di sini, iaitu di landasan yang kedua, kita perlu memanjat jejantas ini dan turun seperti ini. Dan kita, maaf ya, saya perlu lapkan lensa kerana hujan agak rintik-rintik, dan rintik-rintik hujan tu saya tidak mahu mengganggu pandangan anda semua. Jadi bila kita dah turun di jejantas ini,
kita boleh menaiki kereta api dari arah sini, dari kawasan ini. Mari saya bawa anda bersiar-siar dan berjalan di bawah landasan kereta api ETS yang baharu, yang mana sekarang telah menghubungkan di antara Johor Bahru dan Gemas Negeri Sembilan, dan kalau tak silap saya, sehingga ke Kuala Lumpur. Di bawah landasan kereta api yang baru ini diletakkan beberapa plug atau papan tanda yang mana mempunyai maklumat-maklumat yang anda boleh pelajari berkenaan dengan landasan kereta api lama juga landasan kereta api yang baru. Maklumat yang dinyatakan di atas plug yang kita boleh lihat ini dinyatakan bahawa asal nama daerah Keluang adalah kerana banyaknya terdapat haiwan-haiwan keluang seperti ini. Jika anda pandang ke atas, sudah tentu anda dapat melihat binatang keluang tersebut tergantung di atas begini. Kerana mereka adalah haiwan jenis yang aktif di waktu malam dan mencari makan di waktu malam, maka di waktu siang atau pagi mereka menghabiskan masa mereka tidur dan berehat di bawah jambatan-jambatan dan juga pokok-pokok di sekitar kawasan ini dengan cara terbalik. Bermakna kaki mereka akan memaut atau mencengkam pada dahan-dahan ataupun struktur bangunan yang ada di kawasan ini, dan kemudian kepala mereka akan berada di bawah tergantung, orang pun kata upside down lah, kerana memang mereka dijadikan begitu. Ini adalah antara beberapa peralatan lama asli yang mana dikekalkan di kawasan ini, iaitu lampu-lampu isyarat kepada kereta api atau lokomotif. Okey, berbalik kepada tujuan utama. Antara tujuan utama kita ke sini adalah untuk menikmati juadah ringan dan kopi-kopi mereka yang masyhur. Saya order di sini, saya order kopi CIS dengan honey lemon dan roti bakar kaya butter dan juga sandwich tuna. Saya gemar roti bakar mereka kerana ada kaya dan butter, dan keseimbangan antara butter dan kayanya agak sempurna kerana tak berapa manis dan tak berapa masin. Perfect lah orang putih kata. Dan juga kita ada tuna sandwich, tapi saya tak berapa suka kerana ada telur di dalamnya. Selesai kita menjamu selera, kita boleh teruskan dengan aktiviti bergambar, sesi-sesi bergambar kita, sambil sedikit membuang masa lah di atas landasan kereta api ini yang bukannya hari-hari kita dapat mengalami pengalaman begini kan. Agak rare lah. Jadi jangan lepaskan peluang anda sekiranya berada atau mengunjungi daerah Keluang. Jangan lupa untuk bertandang ke kedai kopi stesen kereta api lama Keluang. Baiklah, itu saja untuk episod kedua petualangan kita di daerah Keluang Johor hari ini. Esok ada lagi. Jadi jangan lupa untuk bertandang lagi ke sini. Dan sehingga hari esok, selamat tinggal. Assalamualaikum.